Ada sebahagian penyimpan emas yang cakap simpan emas ni tak untung. Lepas tu dia jual emas dan join pelaburan yang janjikan untung. Akhirnya duit lebur sebab tertipu atau terjoin skim cepat kaya. Kenapa jadi macam ni? Sebab utamanya adalah ilmu. Jika simpan emas tanpa ilmu, sekadar ikut trend, ikut orang sekeliling, memanglah perakhirannya begini. Dia sendiri tak tahu pun kenapa orang lain simpan. Ajak hadir seminar percuma secara online pun tak nak. Ajak baca buku, e-book percuma pun tak nak. Apa yang dia tahu, beli emas hari ni, kemudian tunggu harga naik sebab nanti nak jual untuk dapatkan untung. Bila rasa lambat untung, dia pun jual emas tu dan join skim cepat kaya. Akhirnya, duit lebur. Kemudian, mulalah salahkan emas, salahkan orang sekeliling. Semua salah kecuali diri sendiri. Padahal, diri sendiri yang malas belajar. Dahlah malas belajar, tamak pula nak untung cepat. Yang sedihnya, biasanya orang macam ni akan ulang lagi kesilapan yang sama. Tertipu lagi sebab nak untung cepat dan banyak. Jadi, untuk elakkan perkara begini berlaku sebenarnya sangat mudah. Tambah ilmu. Ada ilmu, insya-Allah anda akan dapat kurangkan risiko rugi dan ditipu. Sekarang, sangat mudah untuk dapatkan ilmu. Jika nak tambah ilmu emas, boleh ke profil saya dan dapatkan e-book 5 minit emas ni secara percuma. Semoga perkongsian saya bermanfaat. Teruskan follow saya.